Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Selasa hari Selasa. Sekarang ni pukul 10 kita nak tengok pergerakan gold lah sekejap. Macam yang korang tengok dekat chart sekarang ni kan, kat sini. Kita budget price akan buat re-entry buy dia akan buat entry buy dekat mid BB lebih kurang tapi sayang sekali price buka hari Senin baru ni dia terus gap ke bawah. Dia terus gap ke bawah. Jadi apabila dia gap ke bawah macam tu, dia sebenarnya turun ke bawah tu dia nak buat buat price correction ya sebenarnya. Tapi malang sekali dia dah close di bawah pada mid BB jadi aku pun apabila tak ada arah yang confirm macam tu, aku pun cut loss jadi loss kita pada minggu ni 100 pip 100 pip kita punya loss So semalam aku dah tunggu juga, takut dia ada buat momentum sell ke apa dia nak pergi ke bawah kan. Tapi hari ni kita tengok dia buat rejection dekat low BB tu, dia buat rejection macam tu. Dia sentuh je, lepas tu dia terus shoot satu candle, marbuzu tu naik atas. Kalau dalam BBMA candlestick hijau tu, selamat. Kalau dalam BBMA candlestick hijau ni, yang naik ke atas ni, satu marbuzu ni, kan, candlestick hijau ni, dipanggil candlestick arah kukuh ni, kalau ikutkan dalam BBMA lah. Dan dekat candlestick arah kukuh ni, kalau ikutkan dia ada lepas berlaku candlestick arah kukuh, dekat mid BB ada satu entry tau. Entry, tapi entry dia tak besar lah. Entry dan TP wajib. Tapi apa nama? Aku tak suka pakai entry candlestick arah kukuh ni. Sebab apa? Kadang dia tipu je tu. Kadang banyak setup yang menipu. Jadi dah benda banyak, aku daripada dulu dah kena banyak kali dengan candlestick arah kukuh ni. Jadi tak suka sangat. Okey, jadi apa yang aku nak cerita sekarang ni, macam dia nak tukar arah ke buy balik. Mula-mula dia gap tu, dia close bawah mid BB kan. Jadi aku budget macam dia nak buat momentum sell, tapi ada 3 candle je, 1, 2, 3 tu. Lepas tu dia terus shoot satu candle ke atas, ditelan semua 3 candle bearish tu. Jadi dia menunjukkan bahawa kalau ikut dekat time frame besar, kalau kita tengok dekat time frame D1 yang dia turun lepas tu naik balik tu, dia akan jadi shadow saja. Nampak dekat sini? Dia jadi shadow saja. Biasa macam tu kalau candle full macam ni, kalau berlaku dekat time frame yang kecil, dekat time frame yang besar dia akan meninggalkan shadow saja. So sekarang ni kita back fokus pada buy balik tapi untuk setup buy kali ni agak berisiko. Sebab apa? Dia tak follow ke 4 rule. Dia ada satu rule yang tak ada. Okey, aku jelaskan rule yang nombor 1 dulu Rule yang nombor 1, support and resistance. Aku tunjuk kat sini, dia ada resistance tau. Dekat kawasan ni. Dekat kawasan ni dia ada resistance. Sini, lebih kurang. Dia ada resistance. Lepas tu resistance tu dah dipecahkan dekat sini. Dia dipecahkan dekat sini resistance. So ni adalah top yang baru top yang baru, resistance yang baru. So aku expect dia akan ambil order kat sini. Dia akan datang ambil order kat sini dan shoot naik atas. Okey, tu dari segi support and resistance lah. Resistance become support dekat kawasan tu. Jadi ada untuk trading strategi support resistance, ada satu entry buy kat situ. Okey, supply and demand pun sama juga. Dekat sini kan kawasan supply kan. Kawasan supply.
Kawasan supply telah di break dekat sini. Supply yang baru naik atas ni lah. Tak confirm lagi tapi buat masa sekarang lah supply yang baru dekat atas ni. Tapi kalau price datang balik kat sini, ambil order, dekat sini kita ada supply dia become demand. Supply become demand. Ataupun kat sini macam biasa kita panggil swap zone lah. Swap zone. Yang ni dia punya supply kan. Sini break. Kawasan yang di break ni dia akan menjadi swap zone. Kawasan supply menjadi demand. Jadi situ satu entry juga. Satu entry juga untuk set up supply and demand lah. Untuk trading strategi supply and demand. Lepas tu BBMA macam aku cerita awal video tadi. Aku cerita BBMA kat sini kawasan dia ada candlestick arah kukuh tau. Candlestick arah kukuh ni kat sini. Dia bila candlestick arah ni, setiap kali candlestick arah muncul, target untuk entry buy dekat MA510 low tau. MA510 low. Kita tengok MA510 low, dia dah on the way masuk ke dalam, dia on the way bertemu dengan MACD. Kalau MA510 low ni, dia intersect dengan MACD. Lepas tu price sampai kat situ, kalau ikut BBMA punya first entry tak salah aku. First entry dia, cycle BBMA punya first entry, kat situ ada satu entry tau. Entry ber-TP wajib. Ber-TP wajib tu dekat mana? TP wajib dia dekat MA510 high yang seterusnya. Lepas tu baru dia tunggu momentum untuk re-entry. Gitu lah. So 3 trading strategi dia menunjukkan ni lah untuk buy lah. Tapi tak strong sangat sebab aku suka, kalau BBMA ni memang aku akan tunggu candle momentum sebenarnya. Aku nak candle momentum, bukan candlestick arah. Okay guys. Okay, trading strategi yang keempat, BBMA ni dia macam, bagi aku dia 50-50 lah. Setting agak bahaya sikit lah. Yang keempat macam biasa lah. Kita yang kita dah tengok minggu lepas. Aku drag sikit. Kat sini kita ada flag pattern kan. Flag pattern, ketinggian flag dia lebih kurang tinggi inilah. Tinggi ni yang lebih kurang. Flag pattern ni lebih kurang tinggi ni. Tinggi sikit lagi. Okay, lebih kurang gitulah. Dia lebih kurang macam ni lah. Dia pergi ke flag. Dia pergi ke ni, apa nama dia punya bendera dia tu. Bendera dia tu kat kawasan hijau ni lah. Kalau kita tengok kawasan hijau ni. Sekejap, aku drag sikit. Payah ya pakai phone. Excuse me, what? Drag sikit. Dia area ni lah lebih kurang. Ini adalah area flag dia. Bendera dia. Walaupun dia keluar sikit tapi dia still lagi bendera tu. Dia still lagi set up flag. Jadi sebenarnya dari segi flag pattern ni, dia dah cukup syarat lah. Entry kalau pakai untuk chart pattern punya strategi kan, entry memang dekat sini daripada bawah ni, dekat kawasan ni, sini entry dia. Dia expected pergi kat mana, sampailah ke situ. Ke sini dekat pointer ni 483950 tu. Untuk sekarang kan, kalau nak suruh korang entry sangat berisiko sebenarnya. Sangat berisiko. Payah. Sebab dia okay. Panjang pool dia lebih kurang gitu lah. Pool panjang ni. Okay, alright. Dia agak berisiko lah sebenarnya entry ni. Pool dia punya flag dia kat situ. Ni dia punya tiang dia, pool. Lepas tu flag dia kat situ. Lepas tu expected ada satu lagi pool kat atas macam tadi. So boleh entry pada sekarang ni. Kalau nak entry, betul-betul nak entry kan. Nak entry kita kena tunggu ni
entry yang sesuai kat sini, kita kena tunggu MA510 low bertemu dengan MIG BB kat sini. Kat sini lebih kurang di intersect kat situ tu price sampai kat situ dan tinggal shadow. Apabila price sampai kat situ dan tinggal shadow, kita dapatlah entry kinestik arah. Entry kinestik arah. Nanti aku cuba entry satu. Aku entry tapi bukan ankle lock kot. Aku entry lock biasa je. Sebab dah lost ankle lock 100 pip jadi entry yang berisiko macam ni, kita entry masuk kecil dulu. Kalau macam betul trend dia, lepas ni ada candle momentum, next entry, kalau cantik aku akan keluarkan ankle lock lah. Sombong amat. Jadi gitulah rumusan untuk hari Selasa. Hari ni itulah 4 challenge strategi tu ada, masih ada lagi. Cuma entry dekat BBMA tu sedikit dia tak full confidence lah. Dia okey je sebenarnya, entry tu okey je. Untuk geng-geng BBMA memang tekan je kalau entry tu, tapi dari segi personally aku lah, sebab aku dah banyak pakai BBMA tu, aku tahu dekat mana entry favourite aku. Entry tu berisiko ke tak, dia punya kebarangkalian untuk fail tu tinggi ke tak, ikut kesesuaian lah. Tapi aku rasa macam aku nak entry kot, tapi tunggu dia intersect dululah. Jadi entry dia lebih kurang kat sini lah. Sekejap aku tunjuk lebih kurang kat sini lah. Aku bajet kawasan MIG BB dan MA510 low tu, dia bersentuhan, dia intersect dan harga akan sampai kat situ lah, 4712.28. Okay. Alright guys, aku rasa setakat tu saja perkongsian aku untuk pagi ni. Kalau ada entry, aku akan post community kot, community. Ataupun kalau sempat dengan aku tengah chill-chill lah, aku terus buat video entry bersama. Okay guys, terima kasih. Jumpa dekat next video. Assalamualaikum.